Selain daripada simpan duit dalam akaun bank, simpan dalam akaun ni juga menguntungkan. Nak tahu apa dia? Boleh tengok video ni sampai habis. Ramai sekarang yang dah ada kesedaran tentang kewangan. Mereka mula simpan duit dalam akaun bank. Mungkin ada dalam ASB, mungkin ada dalam tabung haji. Tapi ramai lagi yang tak tahu tentang akaun emas, yang mana kita boleh menabung emas gram sedikit demi sedikit menggunakan akaun emas Gap. Dalam Public Gold, kita ada satu akaun yang dipanggil sebagai akaun emas Gap. Di sini kita boleh menabung emas gram sedikit demi sedikit. Contohnya kita nak menabung 1 gram 1 bulan. Jadi kita boleh menabung gram emas sedikit demi sedikit di dalam akaun, ataupun nak menabung lebih daripada tu pun boleh. Contohnya 2 gram, 5 gram, mengikut kepada kemampuan masing-masing. Dan yang paling menarik adalah akaun emas Gap, kita boleh menabung serendah RM100. RM100 adalah sekitar 0.2 gram. Dan gram emas tu kita akan kumpul dalam akaun emas. Dan daripada gram emas yang kita dah kumpul tu, kita boleh keluarkan emas fizikal seperti ini. Sama ada gold bar ataupun dinar. Jadi semuanya kita boleh gunakan apps ni. Pembelian, nak keluarkan emas fizikal, bahkan bila kita nak jual emas pun kita hanya gunakan apps yang sama. Jadi tuan-puan, kalau nak tahu tentang akaun emas Gap, boleh refer pin video di profil saya. Follow saya rapat-rapat untuk dapatkan ilmu emas dan kewangan setiap hari.